welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kita pada kali ni, setelah kita tengok tajuk yang Mara dah buat, Mara ada buat kecil gila lagi guys. Okay, kalau siapa yang dah tengok video sebelum ni, Mara ada post vlog untuk hari pertama sampai ke hari ke-5 Mariam dekat Seoul. Okay, so now Mariam ada beli K-pop album and Unexpected X. Mariam tak pernah beli banyak ni. Biasanya macam setahun sekali macam tu je Mariam akan beli satu album. Tapi ni dalam satu hari 4 ke 5 album. Kau bayangkan. Tapi kat sini memang murah. Okay, sekarang ni Mariam duduk kat Myeongdong. Okay, ini plastik satu, plastik dua. Okay, yang ni untuk hari kedua semalam. Mariam baru sampai and Mariam pergi tengok kedai kan. And harga dia murah ya. Okay, so bila murah mestilah okey lah kita akan beli kan. Okay, so ni untuk hari kedua. Okay, so untuk hari kedua ni Mariam buka plastik dia sebab Mariam tak suka ada plastik sebenarnya sebab dia macam serabut. So Mariam buka plastik dia. But Mariam tak tengok lagi bahagian dalam dia sebab Mariam nak unboxing dengan korang juga. Okay, ni untuk hari kedua. And ada Mariam beli album and dia bagi ni poster kot, Mariam tak tahulah apa. And tadi, hari ni adalah hari ketiga. So Mariam pergi tengok kedai tu tau. And dia ada buat yang baru pula. Ada stok baru je guys. Ada stok baru sampai. Okay, so ni Mariam beli. Tapi hari ni dia lain sikit lah. Hari ni Mariam beli satu je. So ni tak hari ni. Mariam tak buka lagi. Sebab Mariam baru je sampai hotel tau. Okay, so jom kita unboxing yang plastik yang pertama. So let's go. Okay, plastik yang pertama yang ini. Okay, jadi sebelum kita teruskan video kita pada kali ni, kepada baru masuk YouTube channel ni, korang jangan lupa tekan untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kita subscribe, thank you and enjoy the video and thank you for watching. Okay, so jom kita tengok. So kat sini ada 3 album Mariam beli. Okay, korang murah gila harga dia beza banyak gila bila Mariam beli dekat Malaysia dengan dekat sini. Okay, sebab kat Malaysia mungkin sebab import kan, dia ada tax dia semua. So tapi beza dia banyak. Sebab tu Mariam beli banyak kat sini. Okay, so yang ni ada album yang pertama, School Love Affair. Okay, yang ni antara album BTS yang diorang baru nak naik. Diorang baru debut tak silap. Okay, so jom kita buka. Oh my god. Dia tak pusing. Wow. Oh my god. Muda-muda. Jungkook guys. Muda gila waktu ni Jungkook Saya suka minat sangat Jungkook. Jungkook daripada dulu sampai sekarang memang my bias. Okay, wow. Okay, so jom kita tengok. Yes, Mariam dapat Jungkook. Dia ada bagi macam penanda buku lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu kita ada apa ni, stiker. Ada beri stiker juga. Jangan terkoyak. Okay, itu je lah. Tu ni gambar. Good. Yang ini dalam 11,000 won. 11,000 won Mariam tak ingat berapa. Tapi Mariam akan tunjuk dekat bawah nanti harga Mariam akan letak dekat bawah harga dia dalam RM. Okay, ni 11,000. Okay, harga dia murah tau. Dia kalau yang 25,000 ke bawah album, tak kisah album apa-apa kan. Bagi Mariam kalau yang 25,000 won ke bawah dia murah. Kalau ke atas 25,000 tu memang agak. Okay, so album yang kedua iaitu album Oh Are You Late To. Okay, yang ini pun antara yang album waktu dia orang baru nak naik juga. Waktu ni Mariam sekolah rendah ya.
Okay, so ini macam biasa dia ada bagi CD juga. Okay, lepas tu apa ni? Oh, poster. Kita takut terkoyak sebenarnya. Tidak. Wow, oh my god. Tada. Oh, cantik. Kita nak letak kat bilik tapi takut sayang nak letak kat bilik. Okay, so jom kita tengok. Oh my goodness. JK. Okay. Wow. Dapat G. Tapi okey lah. Tak apa. Because BTS is my favorite. So Maria tak kisah dapat siapa, but kalau dapat Jungkook lagi Maria suka sebenarnya. Okay, tak apa, kita dapat Jin, lepas tu dapat ni. Okay, so next. Ni semua ni gambar. Dia gambar biasa je lah. Okay, biasa. Okay. Next. Okay, album yang kedua. Okay, album yang kedua adalah Dark Wheel. Okay, Dark Wheel. Okay. Oh, jom kau. Sekali. Dark Wheel. Okay, Dark Wheel. Mai lupa nak bagi tahu harga. Yang ini dalam 12,000 won. Yang ini dalam 15,000 won. 15,000 won. Okay. Oh my goodness. Okay. Yang ni dia ada bagi CD macam biasa. Okay. Siapakah? Kita dapat siapa ni guys? Takut pula nak. Kita dapat ni. Kita dapat Jin lagi guys. Tak apa. Tak apalah. Dapat Jin lagi. Tapi comel lah dia punya gambar ni. Sebab dia orang waktu ni dia orang muda-muda lagi tau. Dia orang macam Jungkook waktu tu 16 ke 18 macam tu. Muda lagi lah. Okay, ni 15,000 je. Okay, so next jom kita unboxing plastik yang kedua. Okay, plastik yang kedua. One, two, three. Sebenarnya dia nak tambah lagi tapi sebabkan kita nantilah kita tambah and four. Yang itulah akisah dia je. Okay, so jom kita unboxing BTS Arirang. Okay, sebenarnya yang ni dia ada 3 kan. Arirang yang dia ada keluar yang ketiga pula, apa yang aku cakap ni. Dia keluar 3 album. So yang ni bagi beli 1 je dulu untuk sementara. Next nanti kita kumpul duit ni sikit. Okay, so yang ini dalam 29,000 won. Okay. Baik. Mariam tak sangka Mariam dapat beli album ni. Padahal album ni baru keluar. Tak silap minggu lepas kot. Oh my goodness. Mariam nak beli lightstick tapi lightstick dia dah habis. Dalam Weverse pun dah habis. Oh, apa ni? Apa ini? Diorang kan macam semakin handsome My god. Jungkook. Ada orang kata yang ini kan dia boleh buat jadi poster. Apa ni? What is that? Apa ni?
Oh, yang ini. Ni CD. Okay, yang ini CD. Yang ini tak silap. Ni buku lirik. Yang ni buku lirik. Buku lirik. Ini buku lirik. Okay. Kita dalam. Okay, so next yang ini apa ni? Wow. Guys. Mari dah nampak something. Okay. Wow, comel. Guys. Kita dapat 7 ya. Photocard. Tengok. Oh my goodness. JK. Jatuh. Okay. Yang ini. Ni. Tengok. Wow. Comelnya ya Allah. Ini suka comel. Ini apa ni? Ini apa ni? Oh, yang ni stiker. Kita dapat stiker juga. Tapi mari tak nak guna. Kita nak simpan. Okay. Okay. Tada! Kalau nak buat jadi poster pun boleh, nak gantung dekat bilik korang pun boleh. Gitu. Dia lebih kepada macam buku, tapi kalau korang nak buat poster pun boleh. So senang lah. Okay, ini apa ni yang panjang ni? Wow. I think macam tu je jadi poster, but we have another one size extra figure. Oh my god, yang ni malah nak letak kat bilik. Yang ni malah nak letak kat bilik. So this is my favorite. Okay, so the last one. Jom kita buka yang last sekali. Ada lagi lah, lupa ya. Okay, yang ni kita ada album Jungkook. Dia ada 3 sepatutnya. Ada warna kelabu, emas dengan hijau. So yang 2 lagi tu nanti kita beli. Okay, so ini kita beli ni. Yang ni dalam 18,000 won. 18,000 won. Okay. So ni dapat ni 2 ni. Yang ini tak silap pretty. Ni. Okay, so ni kita dapat Weverse punya ni. Ni photocard. Okay, and dia ada bagi stiker. Stiker juga. Lepas tu dia ada bagi macam postcard. Okay, and the last one, the last CD. Golden. Okay, so yang ni apa? Oh, yang ni poster. Ni poster dia. Kalau korang nak gantung kat bilik ke kan, boleh lah. Okay, poster dia.
Okay, so jom kita buka next album. Album yang kedua, yang ketiga adalah Lisa. Lisa. Okay, Lisa ada dua album. Yang pertama warna emas dengan warna hitam. Okay, so untuk warna emas Mara dah beli dah. Okay, cuma ni Mara tak unboxing lagi sebab baru je beli. Okay, yang ni harga dia dalam RM15,000. RM15,200. Okay, so jom kita unboxing. Okay, so first kita dapat photocard dia. Okay, lepas tu kita dapat Polaroid dia. Tu kita dapat lirik. Tu CD. Tu yang ni kita ada tak silap ni poster. Ikut dah. Sini kita dapat poster. Okay. So yang ni adalah buku dia. Okay. Next kita buka unboxing album Roses. Okay, Rose Blackpink dia ada keluarkan album yang Rosy tu. Tapi Mara beli yang KR je. Tapi yang tu dah Mara dah lama dah beli. Okay, so now ni ada album yang lama yang first dia keluarkan. Lepas tu dia keluarkan lagu Underground. Tada! Okay, so jom kita unboxing. Yang ni dalam RM15,000 juga. RM15,800 silap Mara. Tak ingat dah. Dapat ni. Apa benda? Apa ni? Dia bagi stiker. Stiker ada gambar dia. Banyak Mara tak nak guna stiker dia. Ada banyak bagi, banyak. Okay, so next dia ada bagi Polaroid. Polaroid juga. Gambar. Lepas tu ada postcard. 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 Okay. Yang paling comel kan, dia packing ni dekat dalam macam kertas surat khabar tau. Padahal ni kertas ni je. Ini adalah dia punya album dia. Ini CD dia. Okay. So next kita nak unboxing. And the last one yang Mara beli hari ni, baru je beli, iaitu album Lisa yang warna gold. RM15,000. RM15,200. Okay, so jom kita unboxing. Kita unboxing. Lisa yang kedua.
Polaroid. Okay, so next poster card. Last one, I lagi apa dia. Okay, dan ni sama juga ada poster. Kita dapat poster dia. Poster dia. Lepas tu ada CD. Okay, so dia ada buku dia. Oh. Okay, so Maya sampai sini sahaja video kita pada kali ni, and thank you for watching, dan kita akan berjumpa pada video yang akan datang, and thank you for watching. Bye bye. Bye.